Okey, kita dekat Manila, kita nak breakfast nasi lemak rendang ayam Dapur Go. Jadi kita dah panaskan air dalam kettle, kita dah tuang dalam ni. So sekarang dah panas, bila dah panas nasi dia gebu-gebu. Ni rendang ayam. Paket kat dalam ni macam ni lah rupa dia. Ramai tanya, boleh share berapa orang? Kalau jenis yang tak berapa kuat semakan tu, sebenarnya kita boleh share lah 2 orang. Okey. Ni rupa nasi lemak kita. Okey. Rendang. Tengok rupa dia rendang kat dalam ni. Kita tuang terus. Baru kita letak. Wow. Banyak kan? Banyak ketul. Okey. Kemudian ni sambal dia, tak ada nasi lemak, tak ada sambal, tak complete lah nasi lemak kan. So ni sambal dia. Kali sikit, takut ada yang tak nak makan banyak-banyak sambal. Tuang je kat sini. Cukup untuk 1 paket makan. Tak ada kacang, tak complete juga. Jadi kita provide kacang juga. Kacang dengan ikan bilis. Cara nasi lemak komplit Dapur Go. Sedap. Jom kita makan. Okay.